Mata wang yang diguna pakai pada zaman Rasulullah dan kerajaan Islam yang lain sebagai medium transaksi jual beli sejak berzaman dahulu adalah emas. Ini fakta sejak ribuan tahun. Dahulunya, wujudnya wang kertas dolar digunakan sebagai voucher bagi mewakili emas. Setiap 35 dolar yang dicetak adalah bersandarkan kepada emas seberat 1 troy ounce. Setelah kerajaan Amerika mempunyai masalah ekonomi yang teruk akibat peperangan yang panjang dengan Vietnam, sistem kewangan telah dimanipulasikan. Pada waktu itu, wang kertas telah dicetak tanpa lagi bersandarkan kepada emas. Nilai wang kertas bukan terletak pada nilai wang tetapi dengan jaminan kerajaan. Jika kita perasan, duit shilling RM1, duit kertas RM500 dan duit kertas RM1000 bila kerajaan Ittihad tidak lagi bernilai, maka nilainya hilang begitu sahaja dan tidak lagi laku di dalam pasaran. Satu fakta yang kita perlu tahu adalah emas dan perak telah digunakan pakai sebagai alat penyimpan nilai yang paling ampuh dalam sejarah manusia disebabkan sifatnya yang tidak boleh dicipta, tidak binasa dan tidak boleh dibinasakan dengan cara apa sekalipun. Disebabkan faktor ini, emas adalah satu-satunya aset kewangan yang tidak sekali-kali boleh jatuh nilainya menjadi kosong. Emas kekal dianggap duit sebenar sejak zaman berzaman hingga kiamat. Cumanya, pemilihan jenama emas amat penting bagi penyimpan emas yang bijak. Maka, pastikan pilih jenama yang diakui seperti jenama Pabligo. Bagi anda yang berminat untuk memulakan tabungan emas serendah RM100 melalui akaun Emas Guide, anda bolehlah isi beg biru saya ataupun rujuk pin video saya. Saya akan guide anda sebaiknya.